apakah ayat pertama yang turun? Jawapannya ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Ayat itulah yang mula-mula turun ketika Nabi berada di Bukit An-Nur, Gua Hira di Mekah. Nama bukit itu Bukit Nur, nama gua itu Gua Hira. Sebelum menjadi Rasul, situlah tempat Nabi berkhalwat. Khalwat ni Nabi suka duduk seorang, sebab masyarakat Mekah tiap-tiap bulan buat pesta, nyanyi, nari. Masyarakat Mekah banyak minum arak, banyak rosak. Nabi tak tenang. Sebelum menjadi Rasul, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dah rasa di mana Allah, bagaimana aku ingin beribadat kepada Allah, bagaimana ingin aku mendapatkan ketenangan, di mana ingin aku mencari pencipta kepada alam ni. Maka Nabi mengasingkan diri. Berkhalwah tu maksud dia mengasingkan diri. Nabi naik Gua Hira tadi, Jabal Nur,